Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni isteri saya masak, Ustazah masak ni kari kepala ikan apa ikan seludu. Tu kari kepala ikan seludu, nampak? Hampa tahu tak yang ni? Ni yang sedap ni. Orang panggil kalempong. Yang bestnya ni. Dia ada telur sekali. Telur. Allahu akbar. Telur. Menarik nampak ni. Ni, kalempong, telur, kepala. Alamak. Jangan lupa kita punya ni, nampak ni. Sambal belacan. Dia tak ni. Alamak, sambal belacan. Alamak, lupalah. Kalau makan jangan lupa ni. Pewangi jamban. Pewangi jamban. Ni. Pewangi jamban. Mari makan insya-Allah. Bila makan, kamera dengan muka saya dia face, dia akan nampak tangan kiri. Ini tangan kanan tau. Berapa kali duk abak dah. Ada duk komen tu. Tak reti dia. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li faqat. Ni, nampak? Pewangi jamban, cicah dekat sambal. Lepas tu tak. Ni, ambil telur. Alamak, jangan bagi ni sangat. Telur tu. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Kepala ikan. Pasti basuh elok, tidak ada bau. Pewangi jamban. Kalempong. Orang tak gigi, boleh ha. Orang tak gigi dia lihat. Hari ni kita makan tulang. Ni telur. Ni, jengkol. Alhamdulillah. Hamba kena try ke? Hamba cari kepala ikan. Lepas tu kalau ada telur ni, jangan lupa. Ni, kalempong minta. Ni makan kepala ikan. Ni, biji tu lah. Nah. Nikmat apa akan nak dustakan. Sedap. Jom. Kari kepala ikan. Ikan apa? Seludu. Telur ikan seludu. Kalempong. Jom try. Alhamdulillah. Misi selesai. Ulam apa hari ini? Terbaik. Jangan lupa ya. Gulai kepala ikan. Ikan lupa. Ikan apa? Ikan seludu. Jangan lupa dapatkan telur dia dengan kalempong dia. Sedap. Abang kena try.